Kalau your being ni hina Islam ke, hina Melayu ke secara jelas, tak apalah juga kalau korang nak kecam, nak buat protes bagai. Tapi ini your being tu hanya meraihkan penjenayah yang terus dihukum penjara. Dan komen yang ditulis tu pun satu baris je. Itu pun tidak ada unsur-unsur hasutan pada orang Melayu ke, pada orang Islam ke. Tiba-tiba pun ramai pemimpin-pemimpin utama UMNO bersuara lantang kecam dia. Kemudian buat sampai protes pergi dekat pejabat dia. Habiskan duit buat banting. Alangkah bagusnya kalau mereka ini boleh all out macam ni untuk isu-isu yang membabitkan Melayu dan Islam. Contohnya lah isu kampung baru ke, isu penghinaan pada Islam ke. Tak pun perjuangkan penjenayah-penjenayah yang ditahan masuk penjara disebabkan kemiskinan. Yang curi roti, yang curi susu sebab nak bagi ni anak bini makan kat rumah. Barulah nampak betul-betul pemimpin yang membela rakyat susah. Barulah nampak parti ni adalah parti yang fight untuk rakyat. Orang yang kamu nak perjuangkan tu, dia punya penjara pun mungkin tak sama macam penjara orang lain. Dan Alhamdulillah walaupun di dalam penjara, anak bini dia elok saja dekat luar sana. Mereka tak jatuh miskin pun.